Inilah antara contoh lembu yang mencukupi umur. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kami di Risda Livestock, antara ciri yang kami akan pilih lembu korban, kami akan pilih melalui umur dan selection based pada gigi dia. So, janganlah anda was-was jika pengeluaran lembu daripada Risda Livestock kerana setiap lembu korban kami mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh syariat. Sesudah itu saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara contoh lembu yang mencukupi umur. Jadi di Risda Livestock kami memilih lembu berdasarkan kecukupan persalinan giginya. Jadi tiada masalah jika anda mempunyai perasaan was-was jika kami di Risda Livestock membekalkan lembu mengikut ciri dan piawaian amanah yang diinginkan oleh mereka menjalankan ibadah, kerana kami sudah semestinya melakukan pemeriksaan dengan sangat ketat dan rapi. Yang penting, ingat lembu korban, ingat kami Risda Livestock yang sentiasa segar dari ladang.